Hari ni kita nak buat shark fin soup untuk berbuka nanti. Siapa peminat shark fin soup kat sini? Tapi hari ni kita akan pakai benda yang simple nak cari, iaitu kita akan gunakan suun. Yang ni senang nak cari kat kedai. Lepas tu rasa dia pun lebih kurang sama. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Untuk suun kita akan rendam selama 5 minit dulu. Bila dia dah lembut sikit, kita panaskan air, kemudian kita celur 10 saat. 10 saat ya, bukan 10 minit. Lepas tu kita campurkan dengan sedikit kicap pekat. Kita gaul-gaulkan dia sampai sekata. Jadi rupa dia lebih kurang shark fin yang betul tu. Kemudian kita campurkan sedikit kicap pekat, sedikit minyak bijan dan juga dalam 2 sudu besar sos tiram. Kemudian korang boleh masukkan sedikit air. Korang kacau sampailah dia sekata sebelum kita masukkan dalam periuk. Dan korang masukkan lagi air. Masukkan juga dalam setengah cube pati ayam. Korang pecah-pecahkan dia, masukkan dalam sup. Lepas tu kita masukkan bahan lain macam hirisan cendawan shiitake. Lepas tu korang masukkan juga kita punya cendawan kulat. Yang ni boleh dapat kat supermarket. Kalau tak ada korang skip pun boleh. Kemudian korang boleh masukkan hirisan crab filament, hirisan lobak merah dan juga korang boleh masukkan hirisan daun bawang. Kemudian korang masukkan sedikit lada sular dan juga sedikit garam. Saya lupa nak tunjuk dalam video. Bila dah mendidih betul-betul, barulah korang boleh masukkan campuran air dengan tepung jagung. Jadi bagi 2 sudu tepung jagung. Masa masuk campuran tepung jagung tu korang kacau tanpa henti supaya dia lebih silky. Kemudian barulah kita boleh masukkan 1 biji telur yang telah dipecahkan. Masa masukkan juga korang kena kacaukan dia. Last sekali kita masukkan kita punya suun yang macam shark fin tadi. Kemudian siaplah kita punya shark fin soup. Boleh taburkan sedikit daun bawang bila hidang nanti. Lepas tu boleh makan untuk berbuka nanti. Resipi ni tak susah pun. Selamat mencuba. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.